Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam madani. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Terima kasih kepada pengacara majlis yang telah memberi laluan lebih awal kepada saya kerana selepas ini saya terpaksa pergi ke satu tempat yang lain. Saya mohon maaf juga pada Pak Hasan Karim kerana terpaksa berucap lebih awal daripada beliau. Sebagai senior, sepatutnya beliau diberi laluan lebih awal. Saya mohon maaf. Saudara Cham Ming Kai, sahabat lama saya, masuk parlimen sekali dan sekarang bertugas sebagai pegawai di Jabatan Perdana Menteri. Saudara On, kita punya ahli parlimen Batu Pahat, seterusnya kepada calon-calon kita. Tadi baru berucap Saudara Yazid Bakri. Saya rasa dah macam bunyi YB dah tadi tu. InsyaAllah. Serta calon-calon lain tadi dari Penggaram Penggaram yang baru saja berucap sebentar tadi. Yang paling istimewa yang saya ingin sampaikan salam saya ialah kepada semua para pengundi, khususnya di Parlimen Batu Pahat, di Penggaram, Senggarang dan juga di Rengit yang hadir dalam majlis kita pada malam ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya rasa tidak ada satu pilihan raya yang paling pelik dan paling mengelirukan dalam sejarah politik kita melainkan pilihan raya negeri Johor ini. Tak tahulah tuan-tuan perasan atau tidak, saya tak tahulah. Tapi bagi saya, pilihan raya kali ini di negeri Johor adalah satu pilihan raya yang bagi sesetengah orang agak confusing, agak keliru sedikit. Dan saya bertemu dengan rakan-rakan yang bukan dari Johor, khususnya di kalangan mereka yang memerhatikan perkembangan politik, tapi mereka bukan orang politik macam kami. Mereka berkata, Datuk Seri, saya tak faham apa yang berlaku dalam politik hari ini. Saya kata, apa masalahnya? Dia kata politik hari ini, dia kata tengok Johor. Di peringkat persekutuan, UMNO, Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan bentuk kerajaan, duduk sekali dalam kabinet. Tapi di negeri Johor, UMNO, Barisan Nasional berlawan dengan kerajaan perpaduan daripada PH. Saya pun dengar dululah orang cakap. Lepas tu dia kata lagi, saya pun tak faham, dia kata. Yang sebelah sini pula. Sebelah sini maksud dia Perikatan Nasional lah. Dia kata apa? Yang Perikatan Nasional pula pakai satu simbol Perikatan Nasional. Duduk satu rumah. Tetapi mereka bergaduh dalam rumah itu sehingga PAS kata, kalau mana yang bersatu bertanding, kita tidak akan bagi bantuan dan sokongan kepada bersatu, tapi mereka menggunakan lambang yang sama. Itu satu kekeliruan. Lagi campur lagi satu keliru. Dulu mereka nampak saudara Rafizi Ramli yang berhormat pandan adalah dari PKR. Tiba-tiba kali ini bertanding di atas bersama. Mereka menyatakan kepada saya kekeliruan mereka. Saya nak tanya kepada tuan-tuan lah. Kalau ada orang tanya begitu kepada tuan-tuan, tuan-tuan nak jawab apa? Tuan-tuan nak jawab apa? Saya senang aja, saya jawab. Bukan kata kamu yang keliru, saya pun keliru, saya kata. Tutup conversation, habis terus. Sebab kalau nak explain Pak Hasan banyak cerita. Nombor satu, negara ini negara demokrasi.
Kita tak boleh halang orang untuk membuat apa-apa keputusan. Negara ini bagi kebebasan, siapa nak buat parti politik silakan. Asal ikut undang-undang, teruskan. Tetapi saya menyatakan di sini bahawa kekeliruan ini, saudara-saudara sekalian, adalah keistimewaan yang ada dari sudut nak selesai masalah kekeliruan ini. Dari sudut kita nak mengatasi kekeliruan ini, saya yakin ia dapat diatasi oleh Pakatan Harapan dan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tak boleh nak nafikan kekeliruan ini. Kita tak boleh kata, mana ada tak keliru, ada kekeliruan. Tetapi berita baiknya kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya ini adalah model yang paling penting kita tengok di negeri Johor. Sebab itu kita menyatakan, kalau nak tengok cara bagaimana penyelesaian kepada segala kekeliruan ini, kita buktikan Pakatan Harapan kena menang di negeri Johor dan mereka akan dapat lihat inilah cara penyelesaian kepada kekeliruan ini. Apa yang maksudkan? Apa saya maksudkan ini? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita terima bahawa dunia lepas daripada COVID ini memang haru biru, orang kata. Kita terima yang tu dulu. Kita terima kenyataan bahawa sekarang ini contohnya sikap yang diambil oleh PAS, contohnya PAS kata kalau mana-mana calon yang bertanding, ya, kalau calon PAS tidak ada di mana-mana DUN itu, maka dia kerahkan orang dia supaya sokong calon Barisan Nasional. Tetapi di peringkat atas, mereka tidak ada hubungan dengan UMNO. Bahkan UMNO telah menolak muafakat nasional. Jadi kekeliruan ini sangat-sangat bahaya kalau kita Pakatan Harapan tidak selesaikan yang dimaksudkan bagaimana mengatasi, menyelesaikan kekeliruan ini. Nombor satu, saudara dan saudari sekalian, kita balik kepada prinsip. Kekuatan Pakatan Harapan dalam apa jua situasi, nombor satu, kekuatan kepada Pakatan Harapan itu adalah kerana dia berpegang kepada prinsip yang mengutamakan nombor satu, berbagai kaum, berbagai bangsa, berbagai keturunan, berbagai agama, kerana Pakatan Harapan tertegak kekuatannya di atas kita memperjuangkan bahawa hak orang Cina, hak orang Melayu, hak orang Islam, hak orang bukan Islam, hak orang India, semuanya diperjuangkan di atas prinsip undang-undang dan hak yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Itu kekuatan kita. Sebab itu tuan-tuan kena faham, mainan yang dikelirukan lagi dengan realiti politik yang ada di hadapan kita adalah apa? Mereka menggunakan isu kaum. Mereka menggunakan isu agama. Betul atau tidak? Kita tengok bagaimana mereka menyatakan, mereka menyerang DAP, DAP jahat, DAP jahat. Bukan mereka menyerang DAP itu. DAP ini, kamu kata apa pun, dia wujud sebagai entiti, parti politik yang berdaftar. Dan dia ada kerajaan negeri di Pulau Pinang. Dan dia punya kerusi yang signifikan dalam parlimen. Apa saja kita kata, DAP ini jahat, DAP itu, DAP ini, DAP itu, sebenarnya dari sudut undang-undang tidak ada isu pun. Tetapi kenapa mereka menimbulkan isu ini? Kerana mereka mau, bukan DAP itu jahat, tetapi mereka menimbulkan kebencian-kebencian di antara kaum, antara orang Cina dengan orang Melayu. Itu tujuan mereka. Mereka nak supaya kita berbenci antara satu sama lain. Jadi dia jadikan DAP sebagai punching bag dia. Kalau betul ada isu DAP, sampai kata DAP ni anti-Islam lah, DAP ni nak hancur Melayu, nak hancur Islam, besar tu tuan-tuan. Dari sudut undang-undang, yang tu bukan kena hukuman biasa tuan-tuan. Hukuman dia sangat-sangat tinggi hukuman dia. Tapi hingga hari ini ada apa-apa dakwaan di mahkamah? Tak ada.
Bahkan dakwaan mereka menyatakan bahawa DAP ini anti-Islam, DAP ini liberal, DAP ini kunonya komunis. Akhirnya dibawa ke mahkamah, yang menang bukan yang menuduh itu. Yang menang adalah yang kena tuduh. Dan ini terbukti di mahkamah adalah satu apa? Fitnah. Tapi tuan-tuan tak pernah tanya, kenapa mereka masih guna isu ni? Zikir hari-hari. DAP jahat, DAP jahat, DAP anti-Islam, DAP liberal, DAP jahat, DAP jahat. Sebenarnya mereka nak menanam kebencian antara kaum. Mereka nak kita macam mereka, sama membenci kepada satu fitnah yang tidak ada asas. Kita mempertahankan benda yang tidak ada asas, itu kita tak boleh. Kita nak guna isu yang sama, katalah amanah contohnya. Amanah ni dia anggap sebagai parti Islam. Jadi dia nak Islam kita tu macam mana? Islam orang-orang PAS, pemimpin-pemimpin PAS yang melabel orang kafir harbi, yang melabel orang ini anti-Islam, yang melabel orang ini liberal, melabelkan orang lain daripada mereka tak layak bawa Islam. Presiden PAS kata kita nak menangkan calon-calon Melayu sebab kita nak sekat daripada Johor ni jadi liberal. Seolah-olah Islam itu hanya terletak di tangan PAS semata-mata. Apa tuan-tuan ingat kami Parti Amanah nak ikut perangai macam tu ke tuan-tuan? Kita tak akan ikut perangai begitu. Kalau kita berlumba siapa yang lebih Islam, kalau kita berlumba siapa yang lebih Melayu, yang akan rosak bukan parti politik itu, tetapi seluruh rakyat berbagai kaum dan bangsa akan rosak dan hancur negara ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Oleh itu kita tidak mau main isu ini. Kita mengekalkan prinsip kepada kekuatan Pakatan Harapan. Dan Pakatan Harapan, kalau mereka hilang kekuatan berbagai kaum, menghormati berbagai agama, berbagai bangsa, kalau hilang asas itu kepada Pakatan Harapan, maka hilanglah kekuatan kita untuk menyelesaikan kekeliruan yang ada di hadapan kita. Yang kedua, dalam keadaan yang berlaku hari ini, kekeliruan ini seharusnya tidak membawa kepada menjejaskan negara. Tidak harus kekeliruan ini menjejaskan kepentingan negara yang lebih utama. Sebab itu yang penting, saudara dan saudari sekalian, kekuatan Pakatan Harapan adalah kita menawarkan kepada seluruh rakyat di negeri Johor sebagai satu model dalam kekeliruan ini. Kita menawarkan kestabilan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita menawarkan ekonomi yang sejahtera kepada rakyat. Kita menawarkan supaya negeri dan negara ini jadi makmur. Kita tidak mau jadi macam kawan-kawan kita yang keliru. Mereka menyatakan apa? Kalau berlakulah kemenangan negeri Johor ini, maka mereka akan jatuhkan kerajaan di peringkat persekutuan dan mereka sanggup buat apa saja supaya mereka boleh jadi berkuasa. Tetapi soal apa yang mereka nak cadang supaya negara jadi lebih baik, apa yang mereka nak cadang yang lebih stabil daripada apa yang kita berikan hari ini, tidak ada. Yang ada hanya kebencian. Yang ada hanyalah permusuhan. Apa yang dikemukakan oleh kerajaan Madani hari ini yang baik untuk rakyat, mereka kritik bukan macam Pak Hassan kritik. Pak Hassan kritik, dia ada prinsip. Tapi mereka kritik semata-mata nak kuasa supaya mereka boleh berkuasa dan mereka tidak ada alternatif kepada cadangan-cadangan mereka. Sebab itu kekuatan Pakatan Harapan ialah kita meletakkan fokus utama kita ialah kestabilan. Contoh saya kata di negeri Johor lah tuan-tuan. Negeri Johor ni ada 11 bulan lagi untuk bubar DUN tuan-tuan. Hampir setahun lah kita kata. Ada setahun lagi. Kenapa yang tergesa-gesa nak bubar DUN? Why? Apa alasan dia? Ya tuan-tuan tahu, macam sahabat saya kata, kita kalau boleh kita tak mau sebab kita nak pastikan negara ini stabil. Kita nak tumpu kepada pentadbiran.
Kita nak tumbuh supaya negeri dan negara ini jadi elok. Tak payahlah kita nak heret rakyat. Ya, itu hak mereka. I've got no query on that. Itu hak mereka. Tetapi kenapa pilih masa yang sepatutnya kita tumpu kepada kestabilan, kita tumpu kepada rakyat? Kenapa kamu membubarkan DUN awal? Ini question, soalan-soalannya tuan-tuan. Karena mereka tidak meletakkan fokus kestabilan. Mereka meletakkan fokus supaya mereka boleh jadi kerajaan balik. Walaupun alasan untuk membubarkan DUN, di mana UMNO ada 40 kerusi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. 40 kerusi itu sudah selesa dah tuan-tuan. Jagalah rakyat. Buatlah elok-elok. Bagilah kebajikan kepada rakyat. Pastikan ekonomi negeri Johor jadi baik. Tapi kenapa? Kenapa kamu memilih untuk membubarkan DUN sedangkan kamu ada 11 bulan untuk terus berkhidmat dan memberi pentadbiran yang baik? Melainkan saya ada hanya satu saja. Saya punya agakkan saya ialah kerana mereka mau terus berkuasa. Mereka tidak penting apa itu stability. Mereka tidak penting apa itu kemakmuran. Yang penting mereka masih terus berkuasa. Tapi kalau kita tengok di Negeri Sembilan, sahabat-sahabat sekalian. Negeri Sembilan. Mungkin you akan tanya balik dekat I, kenapa Negeri Sembilan bubar? Negeri Sembilan bubar sebab UMNO, 14 adun UMNO, mereka tarik diri membawa usul tidak percaya kepada Menteri Besar daripada Pakatan Harapan. Saya nak ingatkan orang Johor, jangan tak tahu Negeri Sembilan, masa pilihan raya dibuat peringkat negeri, kita masuk pilihan raya atas nama perpaduan. Jangan lupa. Kita bincang kerusi sekali. Kita bincang manifesto sekali. Dan kita jangan lupa, kerusi amanah di Lenggeng tu, punyalah baik amanah ni kerana perpaduan. Kita serah kerusi Lenggeng kepada UMNO, tuan-tuan. Menang pula tu. Tiba-tiba bila bentuk kerajaan, belum tempoh matang selesai, 14 adun UMNO membawa usul tidak percaya, tarik diri daripada sokongan kepada Menteri Besar. Dan ketika itu kerajaan jadi masalah. Nak buat apa? Kita tak ada pilihan. Kita kena bubarkan DUN. Tapi kalau tanya di Johor, apa sebab dia? Apa alasannya? Tak ada alasan. Tapi macam sahabat saya kata, kami tak mau berlawan, kami nak berkawan. Tapi kalau kamu nak berlawan, ayo, kita pun boleh berlawan juga. Apa masalahnya? Tetapi kita terpaksa ambil masa hampir 14 hari kempen dan sebelumnya berbulan lepas daripada bubar untuk kita sibuk dengan politik ni lah. Kita sibuk lah. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, setelah saya memberi hujah tersebut kepada tuan-tuan, saya tidak menyatakan kita tak keliru. Kita pun ada banyak isu. Tetapi sekurang-kurangnya kita ada pendekatan yang berprinsip, di mana itu menjadi kekuatan kepada Pakatan Harapan dan kekuatan sebenarnya yang kita nak bawa dalam kerajaan perpaduan. Sebab itu kita menolak sebarang bentuk kebencian kaum, segala bentuk kebencian agama. Kita menolak untuk membenci dan menanam kebencian, permusuhan sesama kaum, sesama agama. Dan saya seru kepada semua penyokong-penyokong, kita sokong dan kepada para pengundi, kita undi Pakatan Harapan kerana Pakatan Harapan boleh dipercayai dari sudut memastikan perpaduan dan memastikan keharmonian antara kaum, agama dan bangsa yang telah pun kita buktikan. Dan yang terakhir bagi saya kepada seluruh pengundi di Johor ini ialah supaya mereka memastikan bahawa calon-calon yang kita letakkan di bawah Pakatan Harapan adalah calon-calon yang akan membawa hasrat daripada persekutuan, yang akan membawa hasrat daripada kerajaan perpaduan. InsyaAllah
apabila selari kerajaan negeri dengan perpaduan, maka kita akan insya-Allah mentadbir negeri Johor di bawah Pakatan Harapan dengan lebih sejahtera dan dengan lebih makmur di bawah kerajaan perpaduan untuk negeri Johor. Sekian dahulu ucapan saya pada malam ini. Selamat mengundi dan pastikan undian anda itu diterjemahkan pada 11 hari bulan nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.